Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Imam Engineer Muhammad Ribi Musyadik dalam podcast Engineer Jutera anda. Hari ini 25 Disember 2025, Christmas punya sambutan di Malaysia ni, cuti. So, hari ini saya uh, ambil peluang untuk berkongsi berkaitan sambungan sedikit berkenaan dengan career profession as electrical engineer di Malaysia ni dan sistem pentaulihan yang sedia ada. One of the reason is ada sahabat bagi tahu kata rakaman sebelum ni dia punya audio tu tak berapa nak best. So insyaAllah hari ni kita cuba dengan new microphone, hopefully lebih best sikit kot, lebih jelas. Cuma saya menggunakan file yang sama untuk continuity punya tu explanation. Hopefully benda tu mudah-mudahan memudahkan kita faham lah. Cuma saya tak akan pergi begitu detail seperti mana yang sebelum ni. Rasanya sekarang dah nampak jelas dekat skrin tu, yang mana saya menggunakan uh, file yang sama seperti mana yang sebelum ni. Boleh tengok email rakaman sebelum ni ya. So kita teruskanlah, di mana cerita sikit sistem pentaulihan elektrikal yang kita sedia ada, iaitu yang ini seperti mana yang nyatakan sini, di mana proses dia total lebih kurang 9 tahun daripada kita graduate dari sini. Dan insyaAllah dalam masa 9 tahun kemudian kita akan mendapat jurutera elektrik perkhidmatan JPE, jurutera perkhidmatan elektrik dengan sehingga 500 kV, which is they cover everything, semua itu. Yang mana saya nak terus kepada new sistem pentaulihan sebab menyambung berkenaan dengan explanation saya sebelum ni berkenaan dengan bila kita mengetahui sistem, jadi banyak benda yang boleh kita belajar maupun kita boleh olah dan kita boleh manfaat berkenaan dengan sistem tu. Okey, sebelum kita tengok balik, revisit berkenaan dengan sistem pentaulihan yang kata new sistem pentaulihan ni kan benda ni tak ada pun sebenarnya, tapi kena dengar yang part 1 lah. Kalau consider yang ni part 2, boleh dengar yang part 1 yang sebelum ni punya rakaman. Nak cerita ada satu benda yang hasil dapatan daripada internet, gambar rajah 2 ni yang berkenaan dengan kawal selia sistem pemasangan elektrik, sistem pengalihan elektrik dan kawalan kompeten. Yang ni boleh cari dekat internet. Samalah juga dengan panduan kerja selamat bagi orang kompeten. Yang ni pun boleh cari kat internet. Memang ada kat internet dan boleh download, baca detail lah insyaAllah. Baik, dekat sini kita tengok kawal selia sistem pemasangan elektrik yang mana bermula daripada jana kuasa, yang kita panggil power plant tu. Kemudian ada bahagian dipanggil transmission punya bahagian. Dan last sekali dekat bahagian distribution atau penggunaan lah, yang kita tengok dia ada sekatan-sekatan voltan ataupun dikategorikan berdasarkan dengan tahap-tahap voltan dia. So daripada sini kita tengoklah secara ringkasnya, apabila kita menjadi seorang jurutera elektrik, so kita boleh cover the whole industry lah, daripada power plant, kemudian kepada transmission dan distribution sampai domestik lah. Domestik, semua ni yang domestik tu masuk rumah lah, penggunaan domestik rumah. So daripada sini kita tengok jurutera kompeten resident berada di dua jalur ataupun kawasan yang berkaitan dengan sistem jana kuasa power plant dengan transmission, yang mana JPE, jurutera perkhidmatan elektrik service engineer ni, electrical service engineer ni, dia merangkumi daripada keseluruhan sistem electrical tu. Dan CEE, competent electrical engineer,
ataupun ECE boleh juga lah, Electrical Competent Engineer. So dia pun cover daripada keseluruhan apa nama ni, sistem electrical tu, kan. So kalau kita dah boleh dapat gambaran yang ni, kita bolehlah apa nama satu lagi, penyelai elektrik lah. Penyelai elektrik ni hanya berada di kawasan yang bawah 1 kilovolt lah, voltaj rendah. Okey. So kalau kita tengok kat sini, setelah kita tengok kawal selia pemasangan elektrik dan dengan sistem pentolehan ni, dia bila kita tengok kita boleh orang kata apa, kita boleh kaitkan ataupun kita boleh terjemahkan dengan new sistem pentolehan ni, di mana seperti mana saya maklumkan sebelum ni, JEK jurutera elektrik kompeten akan berada kepada kedudukan yang paling tinggi. Kan. So kalau nak tengok ilustrasinya, kita bolehlah tengok ilustrasinya dekat sinilah. Jurutera kompeten residen, dia orang yang paling tinggi memegang ataupun berkuasa kepada pepasangan elektrik tersebut. Okey. Itu yang kata new system. Bila kita dah faham sistem, jadi bila kita tengok illustration tu, jadi kita boleh senang nak faham dan lebih olah ataupun kita boleh mengerti dengan lebih mudah, kan. Jadi jurutera elektrik, perkhidmatan elektrik ni, kalau kita tengok dari segi, kalau kita compare dengan new sistem pentolehan ni, kita boleh explain bahawasanya dia bukan berada di takuk yang kedua, tetapi ilustrasi ini memberi gambaran bahawa dia cover daripada stesen janakuasa sampai ke domestik rumah tu, kan. So nak tak nak, jadi kita boleh tengoklah, kalau kita tie up balik dengan kita punya new sistem pentolehan ni, apabila orang tu dah dapat professional engineer kat sini, kan. So dia boleh apa nama ni, mengambil apa ni, pentolehan di segi testing lah, pengujian, electrical service. Sebab servis dan pengujian ni dia merangkumi banyak benda. Basically kalau dari segi projek pun, dia pun terlibat sama bagi memastikan barang-barang elektrik dan sistem tu functioningnya betul dan seperti mana spesifikasi ataupun desainnya intention, kan. So kalau nak kita tengok sikit lagi untuk service engineer tu, kita boleh tengok dekat sini, yang mana dekat bahagian yang sebelum ni dah diterangkan. Sebelum ni saya just tunjuk a glimpse sajalah, seperti selalu dekat manufacturing and factory ni adalah salah satu peluang pekerjaan yang mana electrical equipment dihasilkan, dibuat, dibina, dimanufacturingkan. So keperluan untuk testing dan jurutera elektrik, apa nama ni, jurutera perkhidmatan elektrik servis akan duduk di sinilah, akan banyak mengisi ruang-ruang di sini, kan. Ini dipenuhi dengan kilang-kilang maupun pembuatan lah, manufacturing. So bila ramailah jurutera elektrik boleh berkecimpung kat di sini, macam tu, kan. Dan bila kita tengok juga dekat tally pula dengan apa nama ni, projek, iaitu consultant ataupun construction punya industri, yang ada engineering, procurement, construction and commissioning, whereby engineering ni is a design basically, purely about design electrical system. Kemudian kita procure, kita beli barang-barang electrical berkaitan dengan manufacturing. Dan construction ni adalah kita punya pemasangan lah, cara kita nak pasang, make sure dia betul, dan orang yang bertauliah untuk pastikan pemasangan tu, pepasangan tu dibuat dengan cara betul lah, kan. Okay. Dan last sekali commissioning, iaitu testing dan kita buat pengujian lah, kan, sistem kita tu. So ini kat bahagian projek lah, secara sepintas selalu. Dan apabila kita lepas siap projek, kita akan hand over kepada owner ataupun operator, yang mana dalam industri-industri termasuk construction, oil and gas, power utilities, power plant, railway, data center, data ni, kemudian offshore. Data ni data center ni, bukan data saja, data center. Saya type jap.
Okey. Okey, offshore dan maritime industry ataupun industri tu kita letaklah dua perkataan tu sajalah. Hmm. Okey. Cuma maritime ni ada baru-baru ni ada keluar apa nama ni bulletin majalah engineer daripada Board of Engineer tu BEM tu ada cerita berkenaan dengan maritime engineering. So kat situ boleh baca tengoklah. So ini sistem pentadbiran yang sedia ada dan apabila kita memahami kita boleh bergerak dan melihat new sistem pentadbiran yang disebutkan sebelum ni. Baik. Sekiranya new sistem pentadbiran ni wujud ataupun ada, bolehlah di-explain dengan menggunakan rangka ataupun gambar rajah ini di mana keperluan jurutera elektrik perkhidmatan JPE ini merangkumi semua tempat termasuk kilang, especially kilang, construction ataupun sebagai owner operator sendiri. Jadi dicadangkan ataupun tally lah juga dengan sistem pentadbiran di mana apabila seorang itu sudah memiliki professional engineer, dia boleh terus memohon ataupun menjadi seorang jurutera elektrik perkhidmatan sebab dia punya coverage dia meluas. Okey. Dan dia tally lah juga kalau kita tengok di mana jurutera kompeten yang paling kalau tengok dari segi ilustrasi gambar ni jurutera kompeten resident ni dia mungkin ada restriction, maksudnya dia tak open dan dia beritahu kata hanya boleh duduk setempat. Dia tak boleh buat visiting lah macam tu. Dan dia kena duduk setempat. Dia di tempat tu dia lah ketua ataupun orang yang paling besar yang mengawal sistem elektrikal tu lah. Orang yang bertanggungjawab untuk mengawal perpasangan dan sistem elektrik di kawasan tersebut lah. Okay? So tally dengan sistem pentadbiran di sini apabila seorang itu mempunyai JEK 500 kV punya sekatan voltan dan dia juga secara tidak langsung dia memahami the whole electrical system about electrical system tu dan dia juga sepatutnya boleh jadi seorang PEPC lah kan. PEPC atau Professional Engineer with Practicing Certificate iaitu satu grade atas berbanding dengan Professional Engineer PE ni yang kat sini. Alright. So dan kita tengok kat sini dan jurutera elektrik kompeten yang bukan resident iaitu merangkumi juga di bahagian-bahagian ini, di semua bahagian ini kan. Juga yang ini dia open lah, maksudnya dia tak ada restriction, dia tak dia yang terhad, dia bukan terhad, dia open. Okay. So kat sini lebih faham dia punya illustration dan keperluan di mana jawatan maupun pentadbiran tu diperlukan bagi mengisi kekosongan dan kekosongan dan mengawal selia lah mengikut tahap voltan dan juga peluang pekerjaan dalam industri tersebut. Industri tu macam inilah, power plant industry, transmission industry, industri punya industri, commercial ataupun industrial punya ni bahagian. Kemudian sekali domestik lah penggunaan yang ni. Sebab nak tie up juga dengan dipanggil panduan kerja selamat bagi orang kompeten, yang mana sebagai jurutera elektrik kompeten carta alir prosedur kerja selamat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni dan 8, 9, 10 ni kena faham dan kena ikut turutan lah, barulah boleh menjadi seorang jurutera elektrik kompeten. Dan saya nak cerita sikit satu senario di mana sekiranya katakanlah jurutera elektrik kompeten tadi ni dia berada di bahagian penjanaan ataupun bahagian transmission, penghantaran ni kan. So dia adalah orang yang berdaftar kepada perpasangan tersebut dan dia adalah orang yang bertanggungjawab lah
Jadi benda yang pertama, apa yang perlu dia buat, dia kena matikan bekalan, off supply. Nombor dua, dia kena isolate, rack out, atau ini untuk BCB lah sebenarnya. Dan untuk GIS, dia kena ada cara dia untuk kita rack out. Dia bukannya rack out yang macam BCB tu, okey, tapi kita kaedah dia. Kemudian kita letak kunci dan notis ataupun ni yang non-standard lock tu, tagging, ataupun kita panggil loto lah, log out, tag out tu. So non-standard NSL, non-standard lock. Kemudian kita kena buat PCD, iaitu Proof Circuit Dead. Kita membuktikan talian litar tu mati. Okey. Kemudian barulah kita kena buat pembumian utama litar, iaitu Circuit Main Earth, CME. Okey. Kemudian seterusnya langkah awasan atau nak bagi selamat, kita kena buat barricade, letak penghadang dekat kawasan yang kita nak buat kerja-kerja tertentu itulah. Dan akhirnya baru kita keluarkan, dipanggil PTW, Issue Permit to Work. Itu keluarkan permit menjalankan kerja, PMK. So sebagai seorang jurutera kompeten yang berdaftar ataupun yang meletakkan namanya sebagai orang yang bertanggungjawab di atas perpasangan tersebut di mana-mana lah, industri ni ke, industri jenayah ke, industri talian ke, industri pengagihan ke, distribution ke, ataupun kilang ke, ataupun ni. So ini part dia kena buat. Okey, PTW tu. Kemudian kita katalah satu penyelenggaraan untuk buat contohnya kita buat servis ataupun kita buat kita overhaul, tukar bushing, tukar barang ke, kita ambil transformer lah. Sebab kita nampak transformer ada kat sini dan transformer pun ada kat sini. Kan, secara ilustrasinya mudah nak faham, kat sini pun ada, kat sini pun ada. Jadi indirectly dia memberi kefahaman yang lebih utuh, kefahaman yang lebih hebat, lebih mudah nak faham, di mana jurutera elektrik kompeten tu tertinggi lah. Barulah dia tally dengan ni sistem pentaulihan yang kalau ada ni di sini GEK tu. Kan. Okey, so dia kena pastikan dan dia orang yang mengeluarkan PTW. Okey. Kemudian bila sebut kata nak buat servis ataupun overhaul ke, kita buat repair ke, ataupun kita buat maintenance kan, kita buat shutdown, turn around, whatever name you want to call it, silakanlah. Tapi bottom line dia, kita memang buat servicing, kita menyelenggara electrical equipment tu. Maka kita melihat di sini jurutera perkhidmatan elektrik akan mengambil alih lah kerja-kerja tersebut untuk membuat kerja-kerja servicing tadilah, perkhidmatan tadi kan, sebab lepas-lepas contohlah kita ambil tukar minyak dalam main tank ke, kita tukar bushing ke kan, kita buat apa lagi kita terminate GIB ke kan, gas insulated busbar tu yang connected directly to the transformer. So kerja-kerja servicing tu akan mula diambil tanggungjawab oleh jurutera elektrik, jurutera perkhidmatan elektrik. Jadi dia kat sinilah dia akan kawal selia dan dia akan pastikan semua kerja mengikut kerja yang nak dibuat itulah. Kan, pass button lah, daripada kompeten kepada services, daripada kompeten engineer kepada services engineer, yang mana dekat sini dia tally lah dekat sistem pentaulihan tadi, di mana seseorang itu bermula daripada service engineer, baru dia naik, baru dia upgrade menjadi kompeten. Okey, ini yang saya namakan dalam sistem new sistem pentaulihan.
Kan macam tu. Jadi kita boleh faham. Itulah macam contohnya bila kita dah faham dengan sistem tu, jadi kita nak explain lebih mudah kan, berbanding dengan kita tidak memahami sistem, jadi kita tak boleh nak explain, dan kita tak bolehlah sebagai seorang jurutera, orang kata apa, ambil pendekatan follow blindly. Yang tu tak nama engineer lah, tak syok lah. Kan? Kan kita kena understand barulah kita boleh move forward, explain, olah kan, berkaitan dengan sistem yang kita nak cerita tu. Okay, so berbalik pada yang tele tadi balik ni, jadi yang dekat sini apabila siap dikawal selia oleh jurutera elektrik perkhidmatan ni, so dia juga akan pastikan kerja-kerja itu buat dengan selamat, testing, buat endorsement, kata benda tu dah selamat, dah elok, dah seperti mana dapat nilai-nilai testing yang diperlukan, mengenal pasti kerosakan yang telah dibaik pulih lah. Kita dah boleh guna pakai balik, maka akan diserahkan balik kepada jurutera elektrik kompeten ni. Okey. Dan jurutera elektrik kompeten tu kena batalkanlah. Kata kerja-kerja tu telah selesai dan habis dah. So, dan dia mengambil tanggungjawab tu balik. Sebab tu dia macam tele lah, di mana jurutera elektrik kompeten tu lebih tinggi kedudukan dia berbanding dengan servis engineer. Begitu explanation untuk new sistem pentaulihan. Jadi kalau ada lah kan, jadi new sistem pentaulihan ni lebih mudah kita explain dan senang nak faham dengan ada illustration yang kita ambil daripada internet. Okay. Dan kita berceritalah kesan dia. Apa kesan dia bila kita merubah atau mengolah sistem yang sedia ada. Kita boleh tengok dekat sini di mana nak touch sikit saja dari segi bilangan. Ini bilangan ni yang saya ambil ni, angka-angka ni saya tak rujuk kembali. Saya hanya berdasarkan pada hari tu ya, based on previous video, tengoklah ya. Saya tunjuk contoh macam mana angka-angka ini didapati melalui website yang ditunjuk dalam video lepas. Dan saya tak ubah lah. So, saya letakkan tarikh yang sama as of 12 Disember 2025. Okay, hari ini 25 Christmas hari ini. So, impact dia apabila tengok dalam keadaan sekarang ni, kita mempunyai rim type 1 electrical sejumlah 2,551 orang. Yang thermal saya tak dapat input. Kemudian jurutera elektrik perkhidmatan 11 kV ni, kita tengok dalam pasaran mempunyai 17 orang. Seterusnya sehinggalah kepada jurutera perkhidmatan elektrik 500 kV mempunyai 11 orang. Kan in between itu adalah 68, 45, 30 kan. Cuma sekiranya terdapat kesan utama yang kita boleh lihat apabila senarai PEPC yang sedia ada ini, iaitu sejumlah, ni PEPC electrical bukan PEPC keseluruhan professional engineer practicing certificate, semua ni untuk electrical saja. Okay, based on yang kita tengok dalam video lepas, pada tarikh tersebut kita boleh dapat angka sejumlah 1,706 orang. Dan sekiranya terdapat ada orang kata sistem yang baru ini, pertolahan itu diberi automatik ataupun mendapat pentolehan JEK 500 kV ini, maksudnya yang JEK 500 kV itu daripada 43 orang menjadi 1,706 orang, dan kesannya juga di mana JPE 500 kV ini daripada 11 orang menjadi kepada 1,706 orang. Itu kesan dia. Bila kita ubah sistem dan kita bermain dengan angka, apa impact, kan, one of the impact. Dan sekiranya ditanya kan apa dia punya impact selain daripada angka sahaja. Kalau kita melihat dari segi sudut bisnes, yang mana
bukan bisnes sangat. Bisnes ni dia kalau kita tengok dari segi bisnes, kita nak cuba lari daripada kebergantungan ataupun naratif pandangan yang bermain dalam arena dollar and cent. Kita lebih melihat kepada keperluan negara dari segi kedudukan orang yang bertauliah ini di dalam industri. Industri apa? Industri yang dimaksudkan itu contohnya industri yang saya senaraikan kat sini lah. Bukan 7. Ini adalah minimum dan banyak lagi industri yang saya tak sebut. Banyak lagi. Tetapi keperluan untuk orang sebagai jurutera elektrik yang bertauliah, so mereka ini boleh memenuhi hasrat yakni tuntutan akta jurutera ni, akta elektrik ni, akta energi ini mengisi kekosongan industri-industri yang ada dalam ilustrasi ini. Ya, sebab kalau kita nak tie up balik dengan bahagian ini, di mana yang hijau ni yang saya cerita awal tadi ni adalah jurutera elektrik, jurutera perkhidmatan elektrik service engineer kan, electrical service engineer ini. Bila dekat sini dia akan buat testing, dia akan pastikan equipment to functioning well, tested mengikut kepada design asal. Design ni pula adalah golongan-golongan yang mengesahkan bahawasanya design tersebut adalah selamat, bukan setakat selamat dari segi pengoperasian, selamat juga dari segi electrical system punya kehendak. Kan, bukan setakat selamat dari segi mengoperate electrical system, tetapi the design itself is design yang menitik beratkan tentang soal keselamatan. Sistem, kalau sistem tu tak stable, tak selamat lah. Contoh paling mudah sangat-sangat, di mana kita meletakkan satu perkakas elektrik yang paling mudah, kabel lah. Itu yang paling senang cerita. Kalau kita letak, katalah di talian penghantaran ini, kabel yang sesuai untuk membawa 500 kV punya voltage kan, dia punya strength dia, dengan kita letak design ataupun kita buat design tu hanya berkapasiti 132 kV. Jadi dekat situ terdapatnya design failure, design yang tak selamat. Sebab tu kita tengok dekat transmission line, selalunya ini orang kata rule of thumb bagi mudah faham dan senang. Kalau kita tengok dekat transmission line, kalau kita nampak ada 2 line tu, normally dia is 132 kV. Okay, kalau ada 3 line tu, mungkin 132 ataupun 275, bergantung kepada size kabel yang dipakai, size kabel. Dan kalau kita jumpa yang ada 4 kabel tu, 4 urat tu, so basically yang tu kita boleh recognize lah, yang itu selalunya adalah talian penghantaran untuk 500 kV. Jadi design tersebut, contoh paling mudah so design tersebut adalah diberi tanggungjawab ataupun diberi tanggungjawab untuk memastikan approve kata design itu selamat adalah jurutera profesional dengan practicing certificate. Dia yang mendesain dan mereka bentuk sistem elektrik tersebut dengan dengan sistem yang selamat dan juga mengoperate sistem tu dengan selamat. Dan of course cara-cara kita nak operate tu tadi ni termasuklah
carta aliran prosedur kerja selamat ni. Okey, benda-benda ini pun disediakan dalam kalau kita buat projek yang saya kata tadi ni, dalam projek ni dalam bahagian engineering, procurement, construction, commissioning ni, sebelum kita hand over kepada engineer yang akan memaintainkan sistem tersebut, part of it memang yang ada dalam projek ataupun industri tersebut, konsultan kontraktor tu akan memastikan sistem yang didesain tu selamat dan nak operate benda tu pun selamat. Okay, especially projek-projek yang berkaitan dengan high voltage ni. Okay, dia ada dalam projek tu sebelum di handover, dia adalah dipanggil IOM, dipanggil Integrated Operation Manual. So cara-cara nak buat, pastikan kita nak operate benda tu selamat. Jadi EPC yang endorse design, indirectly mereka involved, dan mereka juga orang yang menyediakan dan memastikan benda tu selamat digunakan, dan design pun selamat dan operate pun selamat lah, insyaAllah. Sebab tu dia jadi tally dan dia boleh tie up, easy to understand dengan new sistem pentolehan ini, yang mana seorang EPC itu dia dah merangkumi testing ya, untuk mendapatkan keperluan sistem tu lah, kan, nilai-nilai keperluan sistem tu betul-betul, dan dia juga orang yang boleh operate dan bertanggungjawab untuk menyelia pemasangan tersebut. Okey, jadi dia nampaklah dia lebih, kalau nak kata lebih friendly pun, okey, perkataan mungkin tak tepat, tapi kita boleh guna pendekatan yang lebih logik dan lebih harmoni, mudah difahami, dan juga mudah untuk di-explain kepada orang tempatan lah, orang Malaysia maupun orang overseas yang datang ke Malaysia, memahami sistem pentolehan dan kadar kuasa ataupun tanggungjawab yang terletak di atas bahu seorang jurutera elektrik, baik jurutera elektrik profesional maupun kompeten maupun perkhidmatan services. So dia tally lah. Jadi bahasa mudahnya, sekiranya seorang jurutera elektrik profesional dengan perakuan amalan tu, dia memang dah cukup full competent enough to design and to endorse, ambil tanggungjawab untuk menanggung apa-apa kecelakaan daripada design yang dia buat. Kan, jadi dia bolehlah operate sistem elektrikal tersebut sekiranya dia buat design yang 500 kV, so dia bolehlah operate electrical sistem 500 kV, dan of course dia juga tahu testing yang diperlukan, dan bagi memastikan equipment tersebut mempunyai nilai bacaan yang dikehendaki, bagi mengfunctionkan sistem elektrik tersebut. Jadi di sini indirectly kita dapat melihat bahawasanya seorang EPC itu adalah the ultimate rank lah, kita boleh kata gitulah, the ultimate rank untuk profession sebagai seorang jurutera elektrik di Malaysia ni. Kan? So berdasarkan penerangan yang ringkas yang saya buat ini, sempena dengan new microphone, hopefully lebih clear. Sebab tu buat part tu secara inilah rakaman kedua ni,
berkenaan dengan profession electrical engineer di Malaysia dan juga sistem pentolehannya. Kan? Cuma add-on dia dan add-on dia ni lah yang ada carta apa nama menunjukkan secara overview di mana keperluan-keperluan jurutera di semua bidang di keseluruhan electrical system daripada penjanaan membawa kepada penghantaran, mengagihkan kepada pengguna dan juga sampailah ke isi rumah. Kan? Walaupun in detail macam saya kata tadi dan sebelum ni kenalah rujuk berpaksikan kepada Akta Jurutera, Akta Elektrik, Akta Tenaga dan peraturan dan guideline dan warta dan arahan dan segala semua tu termaktub dalam akta peraturan semua tu. Jadi jurutera elektrik dan graduate daripada universiti tempatan yang diiktiraf bolehlah mengisi keperluan industri bagi memastikan keselamatan sistem dan keselamatan pengoperasian berkaitan dengan elektrik di Malaysia ini lebih terjamin insya-Allah, dan target utama kita adalah untuk mencapai minimum ataupun zero incident ataupun kosong kecelakaan dalam elektrik ataupun kerja-kerja yang berkaitan dengan elektrik. Okey. Pencantum kabel, penjaga jentera ni, chargeman, penambah elektrik ni, wireman, penyalin elektrik ni, yang untuk volta rendah ni, saya tak urai panjang sebab saya beritahu kita hanya fokus dekat kepada graduan yang ataupun kepada lepasan SPM yang ingin menceburi bidang kejuruteraan elektrik ataupun ingin menjadi seorang jurutera elektrik di Malaysia. So inilah profession dan inilah sistem pentolehan baru sekiranya ada, kan. Dan untuk mereka yang tak tengok filem pula, video sebelum ni yang menceritakan banyak berkenaan dengan sistem pentolehan sedia ada, iaitu yang ini, di mana mereka akan melihat selepas 3 tahun years of experience, mereka boleh jadi IR, professional engineer. Kemudian tahun berikutnya boleh ambil PEPC, dan sekiranya berkhidmat 5 tahun, cukup haul 5 tahun, tahun ke-6 bolehlah duduki peperiksaan dan mengambil pentolehan sebagai jurutera elektrik kompeten 11, 33, 132, kemudian naik upgrade next year-nya kepada 2.5 and so on lah, up to 500, dan the ultimate current punya sistem adalah JPE 500 kV kat sini. Okay, so dekat sini sekiranya boleh juga digunakan sistem pentolehan yang sedia ada ini. Ini bahagian ini, bahagian ni yang saya saya highlight tu lah kan, highlight bahagian ini. Yang crop ke bahagian ini bolehlah diambil sebagai rujukan dan share kepada kawan-kawan, anak menakan, sepupu sepapat, ataupun abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, pakcik-pakcik, pakcik-makcik, pak menakan, anak menakan, tentang sistem pentolehan dan profession jurutera elektrik di Malaysia sekarang. Okey, dan beritahu jugalah kepada mereka, ini adalah sistem pentolehan sedia ada. Apabila faham sistem pentolehan, ini nak menceritakan berkenaan dengan sistem. So, bila jadi seorang jurutera elektrik,
ataupun jurutera, dia kena faham sistem. Bila kita dah faham sistem, dia boleh mengolah sistem menjadi seperti ini dan akhirnya dia boleh mengrelate kan sistem tersebut dengan ilustrasi yang ada, memberi yang mana memberi lebih jelas menunjukkan keperluan dan pentaulihan itu dapat dilihat ada tie up lah, ada macam dia macam dia tie up, dia panggil apa? Dia bersambung kan. Bolehlah dia bersambung ataupun dia connected. Macam tu. Kalau tidak kan kita boleh menggunakan sistem pentaulihan yang ada seperti yang saya highlight tadi ni dan kita explain kepada lepasan SPM yang masih menunggu result, bolehlah memahami kerjaya sebagai jurutera elektrik selepas ini sekiranya mereka berminat untuk masuk ke universiti-universiti yang akhirnya menjadi graduate dan ready to serve the nation by fill up all this industry punya keperluan lah, keperluan industri. Boleh guna yang ni, explain dia. Inilah laluan yang kita sedia ada sekarang. Sekiranya mahu menjadi seorang jurutera elektrik, so sistem pentaulihan yang ada sekarang seperti mana yang highlight tadi lah. Okey, dan bilangan dia pun seperti mana dinyatakan sini as of 12 bulan Disember 2025. Okey. Okey, keperluan-keperluan yang ataupun carta sistem pentaulihan sekalian sekarang ini juga boleh di-share kepada seluruh bakal graduan sama ada di tahun pertama, kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima maupun yang buat PJJ kan yang sambung ngaji daripada diploma ke diploma ke degree, boleh tengoklah yang saya highlight tu adalah sistem pentaulihan yang ada. Okey. Dan ke mana arah tujuan pentaulihan sekiranya anda ingin menjadi seorang jurutera elektrik di Malaysia ni. Itu career path, route untuk ataupun roadmap lah, boleh panggil roadmap juga untuk profession electrical engineer di Malaysia. Baik, saya rasa saya cover dah ataupun saya explain dah. Terima kasih kepada sahabat yang memberi komen secara WhatsApp, PM pun ada berkenaan dengan new sistem pentaulihan ini. Dan insya-Allah di video akan datang kita cuba tengok apa yang ada kaitan dengan sistem pentaulihan ini tie up dengan apa yang dinyatakan di dalam akta peraturan yang sedia ada. Baik. Setakat itulah kot kita punya sesi kali ini. So insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang bersama saya Imam di podcast Jurutera anda. Dan sempena dengan mic baru ni nak bagi nak bagi kata-kata. Kalau kata-kata motivasi tu rasa dah macam klise kan. Kita beri kata-kata hikmah pun rasanya macam klise. Kita kata kita memberilah penutupan session tu dengan kata-kata shock scenery. SS, kata-kata SS, kata-kata shock scenery dalam bahasa orang putihnya adalah kata-kata self satisfaction. Self satisfaction words kan, aka motivational kan. So kata-kata kali ini adalah kita kena tengok ni apa nama ni. Kalau kata-kata baru kali ni kita kena share balik lah sebab dia ada kaitan. Sekejap share balik.
Share balik. Share balik mana tadi? Okey, kita share balik. Share, kita share balik kata-kata apa? Kata-kata SS, self satisfaction untuk kali ini adalah ini kata-katanya. Yang mana satu menjadi pilihan sistem pentolehan, yang mana satu menjadi pilihan. Adakah sistem pentolehan sedia ada ataupun new sistem pentolehan sekiranya ada. So hari ni kita tutup dengan kata-kata self satisfaction, kata-kata short summary tersebut. InsyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.